Jangan kita tengok harga murah semata-mata terus kita beli barang. Jangan beli barang kemas ni untuk cepat dapat untung. Sebab emas yang macam ni, harga dia lebih mahal dan bila kita nak jual semula, dia punya kadar spread sangat-sangat tinggi. Boleh pergi 30%. Sedangkan emas dinar dengan gold bar yang macam ni, spread value dia hanya 6 ke 9% sahaja. Harga dia jauh lebih murah berbanding barang kemas. Jadi siapa yang ada niat untuk guna duit 2 tahun ke atas, sama ada yang nak kahwin, nak beli rumah, nak tukar kepada aset, nak buat ladang sawit, nak tukar kepada rumah sewa, menabung emas dinar ataupun gold bar yang macam ni jauh lebih berbaloi. Tapi dinar dengan gold bar ni tak semua sama. Kita kena pastikan kalau nak beli emas dinar gold bar ni, dia ada 5 ciri penting. Jangan kita tengok harga murah semata-mata terus kita beli. Dan jangan kita tengok kepada spread value rendah semata-mata terus kita beli. Kita kena pastikan 5 secara package harga dengan spreadnya, dengan stok mudah dapat, cawangan ada banyak, syarat jual beli tu tak cerewet supaya kita dapat maksimumkan dapat untung. Kelima-lima ciri penting ni ada dengan Public Gold. Jadi ambil peluang mula menabung dengan serendah 100 ataupun 1 gram dekat akaun Masgap. Boleh hubungi saya bantu sebaiknya.